Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan dan puan? InsyaAllah lagi sekali bertemu saya Syarudin Hamzah dalam rancangan podcast Borak Santai SKB Rakyat Cakna, Peniaga Beretika. Tapi kalau tuan-tuan dan puan lihat, pada hari ini saya kesorangan lah. Saya punya rakan sejawat saya yang selalu bersama saya dalam program ni, dia kebetulan ada tugasan luar, jadi saya meneruskanlah perjuangan ini dalam mengemudikan rancangan podcast Borak Santai SKB Rakyat Cakna, Peniaga Beretika. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, podcast yang kita buat ni, kita berkongsi macam-macam ilmu, macam-macam info kepada tuan-tuan dan puan, supaya kita lebih cakna, kita lebih memahami apa yang berlaku di kita punya persekitaran lah. Jadi pada hari ini juga saya nak bawa tuan-tuan dan puan lagi sekali dalam satu isu yang memang cukup menarik untuk pengetahuan kita semua. Dan saya ingat benda ni pun kita ada terbaca, ada melihat, iaitu berkenaan dengan isu halal. Isu halal sekarang ni, isu halal ni merupakan satu isu yang cukup sensitif, yang perlu kita faham, ya. Kerana isu halal ni sebenarnya kalau kita biasa melihat lah, ini yang benda yang simple lah, mungkin dekat bungkusan makanan contoh, ataupun kita pergi kepada mana-mana premis makanan, ada kita nampak logo halal. Tapi adakah logo halal yang dipamerkan berkenaan betul-betul mendapat kelulusan, mendapat pengesahan kerajaan? Jadi sebab tu pada hari ini saya nak bawa isu ni, kita nak bincang sedikit tentang isu ni, kita nak kongsi supaya penonton semua jelas dapat memahami lah, ya, supaya kita boleh menggunakan dalam kita punya kehidupan harian kita. Okey, jadi untuk membincangkan tentang isu halal ni, kita akan bawa seorang tetamu lah, yang memang pakar dalam isu-isu berkaitan halal ni, iaitu Ustaz Muhammad Helmi bin Omar, iaitu penolong pengarah kanan cawangan pemantauan dan penguatkuasaan bahagian pengurusan halal JAKIM. JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang memang pihak yang body atau badan yang berwibawa tentang halal ini. Dan tajuk kita pada hari ini adalah tentang persijilan halal di Malaysia. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz ke studio, ke konti kami ni, untuk kita membincang sikit sebanyak tentang isu yang saya sebut tadi, tentang persijilan halal di Malaysia lah. Kita jangan cakap lah halal tempat lain kan, kita bercakap tentang isu halal di Malaysia ni. Jadi mungkin Ustaz boleh perkenalkan diri. Tadi saya dah sebut nama tadi kan, mungkin boleh perkenalkan lagi lah. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syarudin, terima kasihlah kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam borak santai kita pada petang ni. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya daripada bahagian perusahaan halal sekarang ni bertugas sebagai tuan sebut tadi lah, di cawangan pemantauan dan penguatkuasaan di bahagian perusahaan halal ni lah. Jadi bahagian ni memang bahagian tanggungjawab untuk menjalankan proses pemantauan terhadap pemegang sijil halal yang ada di Malaysia ni. Okey, jadi itulah macam untuk makluman penonton, kita pun di Malaysia memang banyak yang mungkin dah JAKIM dah bagi kan, dari segi persijilan halal ni. Jadi sijil halal tu saya ingat kita pun sudah maklum. Macam dulu ni kita ada sijil dia punya logo tu macam-macam dulu ni kan. Pasal dulu ni kita ada pada persijilan yang swasta kan. Tetapi sekarang ni untuk makluman tuan-tuan dan puan, memang kita hanya satu JAKIM, logo halal JAKIM. Tak kira lah yang dikeluarkan oleh mungkin Jabatan Agama Islam Negeri yang berkenaan, tapi dia standard logo halal yang hanya daripada JAKIM lah. Kalau selain daripada itu memang tidak sah lah kot. Tidak sah. Dia tak sah. Okey, itu kita dah dengar sedikit sebanyak tentang Ustaz punya ni, dan di tugasan yang dilaksanakan di bahagian yang berkenaan. Dia mungkin kita bercakap tentang, bila sebuah halal ni sebenarnya kita boleh cakap sikit tentang hukum syarak lah Ustaz. Betul. Mungkin Ustaz boleh sebut sikit sebanyak lah tentang apa maksud halal mengikut hukum syarak ni. Ini kena tahu sikit lah. Betul. Okey, kalau kita sebut berkaitan dengan perkataan halal ni, dia daripada perkataan bahasa Arab. Jadi kalau daripada bahasa Arab ni, dia kata dasar dia daripada perkataan halal. Kalau kata ni maksudnya, dia bawa maksud sesuatu yang dibenarkan, dibolehkan atau diharuskan. Itu maksud dia. Tapi kalau dari segi syarak pula, halal ni maksud satu benda yang dibenarkan oleh syarak lah. Yang satu yang tidak ada ikatan larangan. Okey, sebab dalam Islam ni hukum asas segala sesuatu tu adalah harus. Kan dia ada kaedah dia lah, dia panggil al-aslu fil asya' al-ibahah. Setiap perkara tu asalnya semua adalah harus. Jadi itulah maksud halal ni. Kalau halal ni maksudnya apa-apa saja yang dibenarkan oleh Allah SWT.
Ya. Kan kalau selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kan dalam sebenarnya Allah ni sangat baik tuan. Ya, betul. Banyak benda yang halal, ada beberapa perkara je yang haram. Kalau kita petiklah daripada surah Al-Baqarah ayat 173 ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ayat maksudnya apa? Sungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai. Satu, bangkai. Bangkai. Kedua, darah. Daging babi. Dan apa-apa binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Betul. Mana selain daripada itu halal. Jangan kita pula menyusahkan diri kita. Ya, yalah, dalam Quran kalau siapa baca Quran tu dia fahamlah. Dan kita kalau di konteks di Malaysia ni pun halal ni, kalau syarat kita tengok jugalah apa yang ditetapkan oleh, macam kita di Malaysia ni kita ikut mazhab Syafi'i. Ya, betul. Dan juga kalau apa yang diputuskan yang boleh ambil daripada mazhab Hambali, Maliki dan mazhab lain lah. Jangan kita pula mengharamkan benda yang Allah halalkan. Betul. Ini kita tak boleh. Jadi yang diharamkan tadi, yang mana disebut Ustaz tadi lah, betul. Bangkai, darah daging babi. Lepas tu kalau apa-apa binatang yang disembelih selain daripada nama Allah. Dia tak sebut nama Allah ni, benda tu kita tak boleh makan orang Islam ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang ni pun yang rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam pun menitik beratkan juga tentang isu halal ni. Kerana halal ni dia luas sebenarnya skop dia. Ya, halal ni dia menyentuh banyak benda lah. Dari segi kebersihan, kebersihan pasal dalam Islam ni, kebersihan tu merupakan satu benda yang memang kita titik beratkan. Yang nak makan lagi benda tu tak dulu ada isu kan, di mana makanan tu tiba-tiba dibuat diletak di lantai. Ya, tapi dia ada segi halal. Jadi benda-benda tu pun kita melihat supaya kebersihan nak masuk dalam ni, dia kena benda-benda yang betul-betul bersih lah. Pasal dia akan membentuk diri kita nanti. Sebab tu Allah melarang makan benda yang tidak halal ni, yang haram. Kerana dia jadi darah daging. Itu satu yang perlu kita sebut tentang hukum syarak ni lah. Halal ni perkataan Arab mana? Perkataan Arab. Jadi itulah lawan pada halal ni haram lah. Jadi kita kena tahu juga berkaitan dengan ada juga hadis yang berkaitan dengan yang menyebut innal halal bayyin wal haram bayyin wa ma bainahuma syubhah mustabihat lah, kepada syubhah. Jadi perkara-perkara selain daripada antara halal dengan haram ni, tengah-tengah tu syubhat. Jadi kalau ada perkara-perkara syubhat ni, memang sebaiknya dijauhkan. Sebab kita nak jaga agama kita. Betul. Ya, dia jangan kita cuba nak melawan apa yang Allah telah susun tu. Jangan. Jadi pasal benda tu macam saya sebut tadi lah, dia membentuk kita ni. Mungkin disebabkan oleh banyak sangat kita makan benda yang tak ni, dia jadi membentuk kita punya diri ni. Jadi dah akhirnya makan merosakkan mungkin satu masyarakat dan akhirnya meruntuhkan sebuah negara tu. Ini kena ingatlah. Sebab tu penting kita nampak halal ni on dari segi makanan, tapi sebenarnya dia lebih besar Ustaz ya. Kalau katalah dalam sejilah halal ni kita jumpa bahan-bahan yang meragukan, jadi kita akan betul-betul pastikan benda betul tu halal. Kena betul pastikan. Kalau katalah bahan tu kita tengok macam kita ragu, kita akan hantar ke makmal. Kalau perlu hantar ke makmal, kita hantar ke makmal nak tengok apa bahan dalam bahan yang digunakan tu. Sebab sekarang ni teknologi berkembang, jadi banyak bahan-bahan ramuan ni dia tak direct macam dulu. Kalau dulu garam, gula, apa semua kan. Sekarang ni ada macam-macam bahan-bahan proses tu yang kena tengok balik dengan gelatinnya kan. Apa tu kapsul apa benda semua tu kena tengok balik. Betul. Sebab tu saya rasa kita tinggal di negara Malaysia ni, kita amat bertuah tau. Betul. Kita menitik beratkan benda-benda yang seperti itulah. Kerajaan kita menitik beratkan seperti itu melalui JAKIM. Kalau tidak ni kita pun tak pastilah. Macam pengguna dekat Malaysia ni kan, kalau katalah dia pergi tengok mana-mana produk ke yang dah ada logo halal ni, jadi dia boleh tenang yakin. Dia tak payah dah nak sibuk nak check dia, sebab JAKIM dah buatkan semua benda tu untuk dia. Kerana JAKIM akan pergi check, dia pergi sumber tu, bahan tu. Kan sekarang ni macam-macam jadi trend kan Ustaz kan. Banyak makanan dari luar sekarang ni. Aiskrim lah, itulah, kek lah, macam-macam lah. Yelah, makanan yang diproses tu kita tak tahu. Diproses. Jadi itu yang kita kena lihat lah benda ni. Kadang-kadang sebab tu kadang kita jangan petikai, kenapa lambat nak dapat satu persejilan tu. Kerana ada sebab tu. Kerana kita pihak JAKIM perlu lihat lebih terperinci, lebih mendalam, kerana benda ni dia hukum syarak. Nanti nak menjawab di akhirat ni siapa nak jawab? Sebab mencari yang halal ni wajib. Jadi kena pastikan betul-betul. Jadi itulah tugas JAKIM, kita nak pastikan benda tu disemak dengan teliti. Setiap kali ada permohonan, kita cek satu persatu bahan-bahan ramuan tu. Tidak semudah-mudahnya lah kita nak melepaskan produk tu untuk diberi persediaan halal. Melainkan selepas kita teliti, kita semak daripada mana asal dia. Macam kalau istilah dia from farm to fork lah, daripada
daripada langgar kepada atas meja ni. Atas meja ni, betul lah. Maksudnya makanan tu semua insya-Allah kalau ada sedia halal tu kita yakin. Betul. Pasal benda ni dia lah macam lagi sekali dia membentuk diri kita ni kan. Kita tak mau nanti negara kita maju, tetapi apa yang berlaku dari segi masyarakat tu dia masyarakat yang menuju kepada keruntuhan. Betul. Kerana makan makanan ni dia faham lah ya. Dia menentukan kita punya ke mana kita nak pergi. Betul. Tu. Okey, boleh Ustaz share dengan penonton apakah undang-undang yang mengawasi isu-isu halal di Malaysia? Okay. Kalau kat Malaysia ni segi undang-undang ni memang yang utamanya lah Akta Perdagangan 2011 lah, APD 2011 lah yang memang kita gunakan. JAKIM pun menggunakan undang-undang yang Akta Perdagangan 2011 ataupun APD 2011. Tapi dia bawa akta ni tuan, dia ada dua lah subsidiary dia. Satunya untuk makluman penonton lah, Perintah Perdagangan Takrif Halal 2011. Takrif Halal 2011. Yang ni undang-undang ni kalau katalah dia berkaitan dengan macam mana nak menentukan satu-satu makanan atau produk yang disediakan tu memang kena pastikan halal. Kalau dia letak halal, maksudnya dia ada dia punya kriteria dia. Pertama, tidak terdiri daripada binatang yang dilarang oleh hukum syarak. Itulah. Tadilah, ataupun tidak disembelih oleh contoh babi, contohlah ini minta maaf ataupun tidak disembelih mengikut hukum syarak. Walaupun katalah walaupun lembu, kambing halal kan. Tapi kalau tak disembelih ikut syarak tak boleh. Sebab itu kita akan ada rumah-rumah sembelih yang kita bagi sejalan, kita cek dulu. Macam mana dia punya cara sembelihan dia kan. Yang kedua, tidak mengandungi benda najis lah. Najis ni apa-apa saja najis lah yang kalau saya ingat penonton pun sedia maklum Ustaz, sekarang ni kalau kita tengok adalah ketika mungkin JAKIM dengan pihak KPDN kita ada buat operasi bersama kan. Tindakan bersama, ada kita tengok rumah sembelihan macam ayam yang kita tengok ayam tu cara sembelih pun meragukan. Adakah mati disebabkan oleh sembelihan ataupun mati disebabkan oleh celupan air tu, air yang ada elektrik current samping current tu. Jadi itulah yang memang kita sentiasa bekerjasama dengan JAKIM. Jadi guna pakai undang-undang tadi lah. Jadi ialah yang tadi tu Perintah Perdagangan Takrif Halal, kemudian ada juga Perintah Perdagangan Penandaan dan Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Jadi itulah di bawah subsidiary, bawah APD 2011 tadi. Jadi pada semualah sama ada pengguna ke pemain industri ke pemilik perniagaan ke apa kena tahu. Tidak boleh buat alasan tak tahu. Jadi kena cari, sebab sekarang ni pun dah mudah tuan nak cari maklumat ni. Semua di hujung jari ni. Carilah dekat Google ke apa kan. Dan kita pun sebab tu kita melalui podcast ni kita share benda-benda ni. Jadi bila kita sebut ni nanti harap ada keluar ni boleh cari. Boleh cari insya-Allah. Benda tu lagi pun undang-undang ni pun dah lama. 2011. Betul. Dah lama dah. Boleh sekarang cari. Dah 2025 kan. Betul. Jadi saya rasa bukan alasan. Tak ada alasan. Cuma kadang-kadang itulah kita ni minta maaf cakap kadang lalai ataupun kita tak kisah sangat ataupun tak peduli bab-bab ni, tetapi kena ingat benda ni cukup penting lah. Cukup penting ya. Saya rasa macam saya sebut awal tadi lah, bukan hanya yang beragama Islam saja menitik beratkan isu ni, yang bukan beragama Islam pun dah menitik beratkan. Kerana ada juga rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam, dia tak makan benda tu, tak makan babi dan sebagainya, tak minum arak dan sebagainya. Jadi dia menitik beratkan benda ni, kebersihan tu. Jadi sebab tu pentingnya kita faham tentang isu halal ni, dan perlu kalau nak dapatkan sijil halal ni dia perlu melalui badan yang berwibawa lah. Badan berwibawa. Okey, boleh Ustaz share tengok siapakah pihak berwibawa ni? Yang disebut dalam undang-undang lah. Kalau dalam Perintah Perdagangan Perakuan dan Penandaan Halal 2011 ni memang ada sebut secara jelas dua badan berwibawa ataupun bukanlah dia sebut tu, pertama JAKIM. JAKIM. Yang kedua adalah Majlis Agama Islam bagi negeri-negeri. Ataupun Jabatan Agama Islam bagi negeri-negeri. Jadi hanya agensi-agensi ini saja yang berwibawa untuk bagi sijil halal. Selain daripada itu adalah tidak diterimalah di bawah akta ni. Tak boleh lah Syarudin Sedian Berhad ke? Tak boleh. Tiba-tiba contoh saya Helmi nak buka satu badan sendiri. Tak boleh. Tiba nak pergi ke ni bagi halal, tak boleh. Yalah, itu cukup penting. Kita tak nak nanti halal ataupun status halal yang diperolehi itu boleh dipertikaikan. Itunya hebatnya kita di Malaysia ni. Jadi kita dah kawal tu, maksudnya memang dua ni saja. Betul. JAKIM dan Majlis Agama Islam dan Majlis Agama Islam negeri-negeri. Jadi Majlis Agama negeri ni kita faham lah. Di Malaysia ni ada 14 negeri. Jadi setiap negeri tu dia ada Majlis Agama Islam sendiri dan boleh memohon di situ lah Ustaz. Betul. Dan selain daripada JAKIM boleh memohon di Majlis Agama Islam sendiri lah. Jadi ini dua badan berwibawa yang boleh mengeluarkan
persejilan halal. KPDN tak boleh walaupun undang-undang ni memang di bawah KPDN Ustaz tapi KPDN tak ada kuasa untuk keluarkan sijil halal. Tiba-tiba besok KPDN pun keluar sijil halal, itu ada something wrong lah. Hanya JAKIM dan juga Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Islam Negeri. Ini kena ingat lah. Jangan lain daripada itu pula kan. Kalau ada keluarkan ni memang logo tu logo yang kita biasa tengok tu lah. Logo yang ada tulisan Halal Al-Ilam Malaysia tu. Apa nanti kita dalam kita punya podcast ni kita akan tunjukkan paparkan nanti logo halal yang sebenar-benar logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM nanti. So di bawah perundangan yang berkenaan tadi yang kita sebut tadi ni, apakah kuasa-kuasa yang diperuntukkan kepada JAKIM dan badan-badan agama Islam negeri yang disebut tadi lah? Okey, jadi kalau di bawah JAKIM dan juga Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Agama Islam Negeri ni, jadi kuasa yang diberi pertama sekali adalah boleh mengeluarkan ni lah sijil halal tu lah. Maksudnya sijil halal dia memang daripada dua agensi ni saja. Okey, kemudian dua agensi ni juga yang bertanggungjawab untuk menjalankan proses pengauditan. Jadi tidak ada third party yang membuat proses pengauditan untuk mengeluarkan sijil halal. Hanya pegawai JAKIM dan juga pegawai Jabatan Agama Islam Negeri lah yang kompeten. Dia ada syarat dia lah, yang kompeten boleh memberikan, dia tak boleh. Bermaksudnya bukan semua juga pegawai di JAKIM ataupun semua pegawai di ini kan. Kalau di JAKIM contoh di bahagian pengurusan halal, di Jabatan Agama Islam Negeri pun bahagian pengurusan halal negeri masing-masing lah. Bukan mentang-mentang saya kerja JAKIM, saya kerja Pertubuhan Islam, saya boleh pergi buat ni, tak boleh. Dan nak jadi juruadik ni tu, dia pun melalui proses tertentu lah untuk menjadi kompeten. Ada kursusnya, kena praktikal dulu. Bukan sebarangan lah masuk terus pergi audit, tak. Kita ada juga peringkat-peringkat dia lah. Betul. Jadi memang dari segi ilmu tu penting lah. Betul. Kemahiran untuk memastikan juruadik ni betul-betul berwibawa untuk bagi sijilan halal tu. Untuk tahu dari segi, dia ada biasa kalau pergi buat audit ni atau audit ni dia akan ada dua lah. Satu, pegawai dari segi syariah, dan yang kedua pegawai dari segi teknikal. Dari segi pakar pemakanan ataupun ini kebersihan apa semua lah. Dari segi syariah akan kita, maksudnya semakan tu akan ada dua, syariah dan juga teknikal. Jadi dua-dua tu akan berjalan seiringan untuk semak. Kombinasi itu penting lah untuk akhirnya mengeluarkan satu sijil halal yang betul-betul kompeten lah. Kemudian yang seterusnya, kuasa pemantauan dan pemeriksaan. Jadi selepas diberikan sijil halal, jadi memang bahagian urusan halal JAKIM dan juga bahagian urusan halal negeri lah, pegawai yang kompeten juga yang akan pergi membuat pemeriksaan untuk memantau, melihat sejauh mana pemegang sijil halal ni patuh terhadap manual prosedur sijil halal yang ditetapkan lah. Betul. Jadi itu jadi kalau macam tadi kan, yang pertama juru audit begitu audit tu sebelum mendapat sijil halal. Jadi pemantauan ni selepas dah pegang sijil halal. Berapa lama yang selepas tu yang dibuat? Selepas tu biasa dia tak ada masa tempoh yang ditetapkan. Jadi sebab pemantauan ni tuan dia tidak ada, maksudnya kita berhak untuk tidak memaklumkan kepada pemegang tu. Kita boleh pergi bila-bila saja. Kita terjah. Jadi memang masa tu, maksudnya pemegang sijil ni memang saya rasa kalau dia committed dengan sijil halal, dia kena sentiasa bersedia. Jangan kita tak nak nanti waktu permulaan minta tu cantik, tapi selepas tu dia dah buat benda-benda yang tak sepatutnya kan. Mungkin bahan-bahan untuk buat makanan tu pun dah bercampur aduk dan sebagainya. Jadi itu yang pihak JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam tadi dia akan buat pemantauan untuk memastikan bahawa halal tu dia, maksudnya dia yang halal, yang sebenarnya halal daripada peringkat mula dan sampai peringkat akhir lah kan. Jadi tadi kita duk sembang tentang halal. Adakah halal ni wajib Ustaz? Mungkin ada pihak penonton nak tahu ni. Ya, inilah yang selalu kita depan kan. Ada kala macam masyarakat kan, dia tak tahu, dia ingat macam semua restoran ni mesti kena ada sijil halal. Sedangkan untuk makluman sijil halal ni sebenarnya dia bersifat sukarela. Kita tidak pernah mewajibkan mana-mana. Bukan ada paksaan. Betul. Jadi bila satu-satu syarikat ataupun perniagaan yang nak kepada sijil halal ni, jadi dia yang memulakan, menunjukkan komitmen dia dulu. Jadi dia yang datang menunjukkan minat. Sebab apa? Tapi mesti ada sebab dia nak sijil halal. Kan, betul. Sebab dengan sijil halal ni lah akan menarik lagi lebih ramai orang untuk menggunakan produk dia, untuk datang ke premis dia. Orang bertambah yakin dengan halalnya. Bila dah halal ni tuan, yang confirm juga kebersihan. Dari segi kebersihan bagaimana. Sebab halal ni kita bukan tengok dari segi bahan ramuan yang bercampur dengan bahan-bahan haram tadi kan. Jadi kita tu tengok dia punya macam mana cara proses penyediaan makanan tu. Dari segi kebersihan dia, bagaimana cara dia meletakkan bahan ramuan, bagaimana cara dia menyimpan di store, bagaimana tukang masaknya, semua kita akan lihat secara komprehensif semua tu. Itu menyebabkan benda ni memang bersifat sukarela lah. Yalah, dia
dia bergantung kepada, dia tengok kadang setengah tu dia, sebab tu banyak yang saya sebut di awal tadi, ada juga rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam pun memohon untuk persetujuan halal. Kerana benda ni, dan itu yang saya sebut juga tadi ni, ada rakan-rakan kita yang menitik beratkan benda ni. Dia lagi confident dia nak makan. Bila ada halal tu dia lagi confident. Supaya orang kata benda ni dia faham nak masuk ke dalam badan kita ni. Macam tadi kebersihan tadi kan. Yalah, pengalaman saya lah tuan, nak cerita sikit macam ketika saya pernah buat pemantauan di satu kilang milik bukan Islam lah. Jadi bila kita boleh tengok dia punya komitmen dia untuk menjaga halal ni, bagaimana komitmen dia menyediakan ruang solat untuk benda-benda Islam kan. Jadi memang dia punya kebajikan ni memang dia jaga. Dia lebih faham. Bila dia faham tu, kita sebenarnya nak bagi orang faham kenapa kena jaga halal ni. Dia bila faham tu, dia akan buat semua benda tu dengan penuh. Dan mungkin bila dia buat tu mungkin mendorong hati dia mungkin untuk itu pun satu juga ini sebagai macam dakwah juga kan. Dia dakwah je ni cara ni kan, supaya mungkin mendorong dia, bila dia jaga tu dia faham. Konsep halal, konsep kebersihan dalam Islam memang kita titik beratkan lah. Jadi untuk nak lagi sekali nak masuk dalam ni nak bentuk jiwa kita ni kan, sebab ni benda makan yang masuk dalam badan kadang kita. Ni kenapa lah aku ni kan tak ingat-ingat ataupun asyik lupa ataupun tak ni, kadang itulah kita kena tengok balik lah tuan-tuan dan puan. Kadang apa yang kita makan tu disebut lah, kadang itu yang menentukan ke mana kita tu. Nak jadi manusia kan, nak jadi bukan. Ini pun minta maaf lah, benda-benda ni kita perlu titik beratkan. Tadi Ustaz dah sebut benda tu, persetujuan halal ni dia bukan bersifat wajib lah. Dia sukarela, tapi once you dapat persetujuan halal tu, you kena ikut lah. Tuan-tuan puan kena ikut lah dia punya kriteria tadi ni. Jangan bila dapat tu dia resign dah. Itu tak boleh ya. Okey. Apa boleh Ustaz nyatakan tak? Apakah kategori perniagaan yang boleh membuat permohonan untuk mendapatkan persetujuan halal ni? Okey, baik. Sebenarnya kalau kita boleh rujuk lah dalam manual prosedur persetujuan halal Malaysia ni, manual prosedur persetujuan halal. Ini pun boleh tengok juga dalam daripada portal JAKIM halal. Halal boleh tengok. Maksudnya siapa saja boleh tengok dalam manual tu. Kita senaraikan lah. Dia ada kategori-kategori ni, dia ada skim dia lah. Sebenarnya dia ada 9 skim tu. Dia panggil skim dia panggil skim lah maksudnya. 9 skim. Jadi kalau nak mohon, bila dia buka satu perniagaan syarikat, dia kena tahu dia berada di skim mana untuk mohon persetujuan halal ni. Yang pertama, produk makanan dan minuman. Skim produk makanan dan minuman. Lepas tu produk kosmetik, produk farmaceutical, produk barang gunaan, produk peranti perubatan, perkhidmatan logistik, perimis makanan. Ini yang paling banyak, rumah sembelihan, dan penghilangan kontrak ataupun OEM, penghilangan kontrak. Saya percaya list ni bertambah dah ni. Semakin bertambah ni, mungkin akan bertambah lagi ni. Tak pasti, setakat ni memang 9 ni lagi. 9 skim ni lah. Mungkin jadi 10 lepas ni. Jadi itulah macam-macam dalam tu. Jadi logistik pun menarik. Kalau kita nampak kan lori kan, ada lori. Saya perasan lah kadang di jalan halal kan. Dia logistik ni lah lori ataupun gudang, tempat penyimpanan tu kan. Yalah, kerana saya percaya benda tu kenapa di pohon persetujuan halal ni, kadang-kadang dia membawa benda-benda produk-produk yang dia nak pastikan produk tu produk yang halal yang dibawakan Ustaz. Dia akan menambahkan keyakinan. Contoh daripada kilang yang halal, guna kalori yang halal, pergi ke tempat nak dijual tu lah produk jadi dia tu. Punya rantaian tu semua halal. Jadi kalau lori tu mungkin takut bercampur aduk kan, benda-benda yang faham lah kan. Dia bawa macam-macam bahan ni kan. Jadi kita tak nak sebegitu. Jadi sebab tu logistik pun boleh memohon sebenarnya untuk mendapatkan persetujuan halal. Ini memang dah ada lah. Nanti boleh tuan-tuan tengoklah di jalan nanti masa memandu kan, boleh perasan lah nanti lori-lori tu kan yang ada tu yang memang ada halal. Jadi ada 9 tuan-tuan dan boleh layari juga portal JAKIM. Portal JAKIM. Kalau semua maklumat di situ. Semua maklumat di situlah. Kalau nak tahu kena tengoklah, tak tengok memang tak tahulah. Sebab tu kita kena cakna benda ni kan Okey, standard piawaian di Malaysia tentang halal ni memang ada Ustaz Ada. Kalau ikutkan standard piawaian halal Malaysia ni memang dikeluarkan oleh Jabatan Standard Malaysia lah. Jadi dia ada beberapa sebenarnya
standard Malaysia yang ada lah. Yang pertama MS 1500 MS 1500 2019. Yang ni memang berkaitan dengan halal lah, standard halal. Jadi kalau tengok itu memang halal lah, bukan benda lain lah. Untuk halal. Sebab itu manual prosedur perjalanan Malaysia tu pun dibina pun selari dengan apa yang ada dalam dia kena baca sekali. Maksudnya kena baca sekali. Kan tadi saya sebut tadi manual prosedur perjalanan halal Malaysia MPPSM tu kena baca sekali dengan MS 1500 2019. Jadi kalau kami buat audit atau buat pemantauan pun dia bersekali. Kita akan tengok sekali benda tu. Ini kena ingat ni, kenapa penting. Benda ni bukan benda main-main tau. Sebab itu kalau syarikat yang nak mohon perizinan halal ni memang dia kena melalui latihan halal ni. Kena belajar lah. Dia akan belajar lah semua benda ni. Nampak macam simple Nampak macam simple. Tetapi itulah kita ada standard ni. Dan sebab tu halal yang Malaysia, daripada Malaysia ni cukup dikenali di peringkat dunia. Disebabkan oleh dia punya elemen tu pelbagai lah. Dari segi standardnya ada, dari segi macam-macam lah. Jadi bukan main-main tau. Betul. Biasanya kalau tengok lagi dari segi Jabatan Standard Malaysia ada lagi dia keluarkan macam standard MS 2400. Dia ada sempang 1 2019, dia ada 1 2 3 lah. Dia berkaitan dengan yang satu pengangkutan. Yang 2402 2019 berkaitan dengan penggunangan. 2403 2019 berkaitan dengan peruncitan. Ini pun boleh tengok, boleh semak lah benda ni. Complete. Dia ada juga berkaitan dengan kosmetik halal. MS 26 jadi dia maksudnya dia merujuk kepada 9 skim tadi lah. Betul tuan. Jadi maksudnya kalau bertambah skim tu maka akan bertambah lagi lah piawaian tu kan. Jabatan Standard saya update lah dia semasa benda ni. Ataupun ada semakan semula ke, itu nanti mungkin boleh rujuk ke Jabatan Standard. Macam sekarang ni pembahalas sekarang ni dia perubahan zaman, perubahan semasa ni kadang dia bergerak cepat. Jadi benda-benda tu pun kita kena selalu update kemas kini supaya dia sesuai dengan keadaan semasa lah. Kan perniagaan ataupun apa yang berlaku ni kadang mungkin bahan-bahan tu pun dia berubah kan. Jadi sebab tu dia ada piawaian ataupun standard yang berkenaan ni. Jadi okey, sekarang ni kita masuk tentang macam mana nak memohon, kaedah dan cara untuk mohon sijil halal di Malaysia ni. Macam mana nak mohon? Kata saya ni, saya nak mohon ni. Contohlah tuan nak mohon kan. Kalau nak ceritalah, pertama sekali dia ada prasyarat dia lah, prasyarat mohonan ni. Macam tadi saya tergolong dalam antara 9 kategori skim tadi lah. Salah satu lah. Dia dah pilih lah salah satu. Contoh dia nak buka satu lah skim produk kan. Contoh. Pertama sekali mestilah kena ada syarikat yang dah diperakukan sah lah daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Dia mesti kena ada. Daftar. Jadi memang first kali kita akan check kena menepati peraturan yang ada dalam negara Malaysia ni lah. Kalau dia pertama SSM, lepas tu dia kena ada lesen PBT. Dia adakah dia perlu sedang berhad kan ataupun just sole proprietor enterprise? Tak kisah. Tak kisah. Tapi dia kena ada lah tu daripada SSM first, kemudian daripada PBT. Kemudian dia kena beroperasi sekurang-kurangnya 3 bulan. Kurang 3 bulan. Sebab apa? Sebab kita nak audit. Jadi kita nak tengok operasi dia macam mana. Logik. Lepas tu syarikat tu pula mesti dia memang syarikat yang fokus halal saja. Produk halal saja. Bermaksudnya kalau katakan saya buka hari ni, besok saya nak expect nak mohon tak boleh lah. Kena 3 bulan dulu. Kena 3 bulan dulu. Betul. Sebab kita nak tengok masa proses audit tu kita akan lihat macam mana perjalanan syarikat kan, macam mana dia punya pengurusan bahan mentah apa semua. Jadi kita tengoklah macam mana operasi tu. Baru kita boleh nilai. Betul. Kemudian sebelum mohon juga dia kena bangunkan. Contoh kita ada letakkan syarat, dia kena bangun sistem jaminan halal dalam dia. Sistem jaminan halal ni sebenarnya dokumen. Dokumen. Dia boleh rujuk dalam MHMS, Malaysian Halal Management System. Malaysian Halal Management System. Kat situ dia ada panduan lah macam mana nak membangunkan halal assurance system ni. Dia ada lah kalau syarikat-syarikat besar dia kena bangunkan sistem jaminan halal ni. Sistem jaminan halal. Kalau syarikat yang kecil ataupun mikro ni dia cukup dengan sistem kawalan halal dalaman ataupun internal halal control system. Dia benda tu sistem, berbentuk sistem dia sebenarnya dokumen ni lah. Dokumen tu sebenarnya dia dalam tu merangkumi semua apa yang perlu dilaksanakan untuk menjadi sebuah syarikat yang mendapat jaminan halal Malaysia ni. Contoh tapi kalau contohlah yang paling yang saya sebut tadi sistem jaminan halal tu, kalau katalah syarikat tu syarikat besar, pertama sekali berkemampuan, dia kena ada eksekutif halal, kemudian dia kena ada jawatan kuasa halal dalaman, dia kena ada semua tu lah, kemudian dia kena ada rekod latihan apa semua. Boleh rujuk dalam tu apa yang diperlukan. Jadi maksudnya syarikat-syarikat multinasional yang kita sedia maklum yang tu memang ada lah benda tu semua. Maksudnya kalau pemegang sijil memang dokumen ni semua dia ada. Tapi kalau yang mungkin syarikat kecil dia tak mampu lagi, mungkin membadai dengan maintain rekod lah. Betul Ustaz. Kemudian bila dia dah
lengkap semua dokumen tu baru dia pergi proses sesunya. Pendaftaran dalam akaun MyE Halal. MyE Halal. MyE Halal ni lah kena daftarlah dalam tu. Pertama sekali dia kena daftar dulu, kemudian bila dah daftar akan disahkanlah JAKIM ataupun Jabatan Niaga Besar Negeri akan sahkan dalam tempoh 24 jam. Daftar kena bayar ke macam mana? Dia online tapi dia memang ada charge lah. Memang ada charge lah. Ada charge lah. Dia daftar, kemudian bila dah disahkan tu baru dia masukkan semua maklumat tu secara lengkap dalam sistem tu. Dia kena key in lah dari segi bahan ramuannya, menu dia, nama, alamat dia, nama penyelih halal ataupun eksekutif halal ni semua dia kena dalam sistem tu. Dalam sistem tu. Kena lengkapkan. Bila dah lengkap, dia akan ada butang hantar. Bila hantar tu, dia kena hantar pula dokumen hard copy lah. Hard copy. Tapi sebenarnya hard copy ni pun kita dah nak tinggalkan dah sebab kita dah ke arah digital lah. Sebab kita sebenarnya dah gunakan ada satu sistem dia panggil My Ingredient. Jadi sebelum ni hard copy ni memang dihantar lah semua maklumat-maklumat bahan-bahan tu secara hard copy. Sebab sekarang ni semua dia akan masuk dalam mungkin ada pemohon dia akan bertanya kenapa saya dah ni nak kena lagi hantar, kadang saya nak datang pun kadang susah mungkin. Pihak JAKIM dah melihat benda tu. Kita dah melihat benda tu dah. Supaya kita nak menyenangkan lah. Kemudian bila dah habis step tu barulah nanti akan ada daripada section dia panggil semakan dan pengawasan kecukupan ni, dia akan check dokumen-dokumen tu. Bila dah semak semua dari segi bahan ramuan dah lepas apa semua, baru dia akan ada peringkat seterusnya, dia akan pengauditan lapangan lah. Dia akan maklumkan lah bila maklum pergi tu. Jadi masa tu jurudit akan buat appointment, akan pergilah untuk buat semakan secara fizikal di lokasi tempat. Jadi pihak berkenaan tu dia kena ready lah dengan bahan tu. Dia kena ready. Kalau katalah dia perlukan semua berapa orang staff yang nak kena ada untuk bagi, sebab dia kena jawab kan. Audit ni biasa dia ada soal jawab lah. Dia ada soal jawab. Jadi kita tanya ni kenapa kan, itu apa. Dia kena jawab lah. Kalau tak ada jawab tu maksudnya mungkin gagal lah. Dia kalau tengoklah kalau ni mungkin keluar NCR macam tu lah. Kalau dia lepas, kalau yang mungkin kecil-kecil tu kan mungkinlah dia boleh ni kan NCR. Tapi kalau besar sangat tak boleh lah. Betul. Kalau besar dia sebenarnya kalau kecil ke besar dia boleh betulkan lah. Tapi kalau waktu audit tu pun dah terjumpa macam benda-benda yang tak sepatutnya, mungkin tak lulus lah. Tapi biasanya kalau orang dah committed ni dia akan ready lah. Betul lah. Dia saya percaya lah kalau nak ni pun dia nak menuju pada kehalalan tu, dia mesti dah study. Betul. Mungkin dah bertanya kan. Ini bukan nak halal pun tak ni, tiba-tiba ada ini benda yang tak sepatutnya. Saya rasa memang itu memang itulah dia tak faham lah tu. Tapi insyaAllah lah, saya rasa benda-benda ni kalau masih tak jelas, tak faham, saya rasa JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri memang ready untuk nak membantu. Tak ada masalah pun. Saya terbuka pun sama ada boleh hadir ataupun tengok dalam ada help desk mungkin untuk dibantu. Tak ada masalah itu. Okey, tadi tentang permohonan bayaran memang ada. Memang ada fee dia tuan. Boleh sebut sikit kadar tu mungkin kalau macam nilah cara umum mungkin. Secara umum lah saya sebut. Kalau katalah sebab dia ikut skim juga. Kalau untuk skim macam saya sebut tadi, skim produk makanan, kosmetik, barang gunaan, farmaseutika dan peralatan perubatan ni kita pecahkan pada jenis industri. Contoh kalau industri tu mikro kan. Contoh kalau nilai perolehan tahunan dia kurang daripada 300,000 setahun. Kan. Jadi dia memang kena tunjuklah dia punya bank statement dia tunjuk tu kan. RM100 setahun tu. Jadi kalau sijil halal tu 2 tahun 200 je. 200 ya. Untuk dapatkan sijil halal tu. Kemudian kalau industri kecil pula yang pendapatan tahunan dia 300,000 hingga 14 juta 900 ataupun 15 juta lah senang. Setahun RM400. 2 tahun RM800. Okey, kalau sederhana maksudnya dia punya income dia 15 juta hingga 50 juta. Itu baru RM700 setahun. RM700. Betul lah. Kalau yang besar melebihi 50 juta macam tu, RM1,000 setahun. Kalau compare dengan pendapatan tahunan dengan bayaran, apalah sangat. Cuma apa yang mahal adalah komitmen dia. Komitmen dia memang dia kena betul-betul lah. Bagi all out untuk mendapatkan jalan. Betul lah. Mungkin dia macam aku boleh bayar kan. 5 tahun pun boleh bayar, tapi komitmen tu lah. Seterusnya kalau dari segi macam premis makanan lah. Premis makanan ni kalau yang industri kecil ni kita letakkan syarat nilai perolehan tahun dia kurang daripada RM500,000 RM100. Maksudnya kalau nak buka kedai makan,
tak mahal pun tuan. Betul. RM100 je. Betul. Setahun kalau 2 tahun baru 200. Betul. Okey, kalau yang sederhana ni maksudnya income dia 500, pendapatan je lah RM500,000 hingga RM5 juta, RM400 setahun. Betul. Kalau yang besar melebihi RM5 juta, RM700 setahun. Saya rasa itu satu fee yang mampu milik lah. Mampu milik lah. Satu lagi lah saya cerita rumah sebalihan. Kalau rumah sebalihan kalau yang kecil ni kita tengoklah dia, kalau ayam dan potri lah, yang kalau katalah ayam tu 1000, dia tengok binatang untuk bilangan binatang 1000 hingga 3000 ekor, ataupun lembu kerbau 1 hingga 49 ekor baru RM100 setahun. Murah, sederhana lah. Ayam 3,000 hingga 10,000, ataupun lembu 50 hingga 100. Yalah, seekor lembu dah berapa ribu dah. RM400. RM400. Kalau yang besar lah, betul-betul besar lah, 10,000 ekor ayam, lembu kerbau 100 ekor baru RM700. Saya rasa tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Itu benda tu saya rasa tu saya kata yang mahal tu komitmen. Kadang bukan apa, kadang makan western di Wagyu pun dah harga dah berapa. Ini nak bayar untuk halal, saya rasa tak ada masalah. Tapi komitmen tu lah. Kau nak memastikan untuk mematuhi kehalalan tu, itu yang cukup ni lah, cukup berat lah itu. Jadi itu tanggungjawab pihak pemohon lah. Okey, tempoh pemprosesan berapa lama Ustaz? Okey lah, kalau yang saya cerita tadi berdawan sampai akhir tu kan kita ada tetapkan sebenarnya memang kita kalau target kita nak kurang 30 hari lah dalam tempoh kurang 30 hari. Tapi 30 hari tu dengan syarat memang syarikat tu dia dah ready, dia dah bersedia dengan dokumen yang lengkap. Lengkap lah. Dengan dokumen, kadang-kadang macam masalah tu berlaku bila dokumen tak lengkap menyebabkan tingtong pergi balik Kalau dokumen, sebab itu sebelum nak mohon tu syarikat ni betul-betul kena ada ilmu macam mana dia nak mohon sejalan ni. Pergilah kursus ke, bacalah apa saja, bertanyalah dulu, sediakan dokumen tu biar lengkap. Pihak JAKIM ada anjur kursus-kursus biasa kalau kursus ni dibuat oleh ni lah, kita punya rakan strategik lah, ataupun penyedia latihan halal, ada banyak benda tu ada disebut dalam portal. Semua ada dalam semua ada senarai-senarai rakan strategik yang ada dengan kita pun semua ada. Apa lagi nak pergilah belajar. Kalau tak belajar ni bukan hanya untuk halal lah, lain benda pun sama lah. Tiba-tiba terus nak dipandai memang tak boleh. Biasa kalau lengkap tu semua 30 hari tu 30 hari dalam 30 hari. Pasal Hmm. bukan apa saya bertanya ni, pasal dengar kat luar kan cakap itu lama lah, itulah ini. Ini terjawab lah. Betul. Bahawa kadang benda tu disebabkan oleh masalah pemohon tu sendiri. Pemohon yang tak lengkap dokumen macam mana? Pihak JAKIM ataupun Jabatan Umum Islam nak boleh bersetuju, nak meluluskan, tak boleh. Kena lengkap. Jadi of course lah, kalau tak lengkap jangan salahkan JAKIM ataupun Jabatan Umum Islam. Kena salahkan diri sendirilah. Jadi insya-Allah kalau lengkap 30 hari. InsyaAllah. Itu kena pastikan. Okey, berapa lama tempoh Ustaz kalau tempoh sah satu sijil halal tu? Okey, dia ikut daripada skim tadi itulah tuan. Skim tadi kalau skim tadi. Skim tu kalau kata skim produk dia macam ni, dia ada skim produk makanan dengan skim premis makanan, dia semua 2 tahun. 2 tahun 2 tahun lah. Macam saya sebut tu lah, kalau yang fee tu kali 2 lah. Kali 2 lah. Berapa? 100 200. 200. Kalau yang lain macam skim produk kosmetik, barang gunaan, farmasetika, peranti perubatan, penghilangan kontrak OEM dan juga logistik tu cuma 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Itu lama sikit lah. Cuma rumah sembelihan je 1 tahun. Gitu memang kita sentiasa akan membuat, semulalah dia kena mohon lah. Cukup setahun kena mohon balik. Yang paling pendek rumah sembelihan lah. Sebab dia bahan bahan kritikal yang kita nak kena semak dia punya kepatuhan. Dia tak boleh panjang-panjang lah. Dia tak boleh 3 tahun. Betul. Benda ni memang tahu. Yang lain 2 tahun, 3 tahun lah. Yang rumah sembelihan setahun sajalah tempoh sah ni. Okey, kalau kita produk daripada luar ni, macam sekarang ni banyak produk daripada luar Ustaz. Macam-macam sekarang ni yang masuk ni. Macam kita pun dalam konteks kami KPDN pun kita tengok kita import banyak ni, 80% kita import bahan makanan kita daripada luar ni. Itu pun kadang menjadi isu lah. Kadang kita tak tahu ni sama ada barang yang masuk ni isu bersih tak bersih, halal tak halal. Dulu ada timbullah viral dulu kan, bahan-bahan yang dibawa masuk tu bercampur dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi bagaimana yang jenis produk-produk berluar ni, dari segi persediaan halal tu macam mana nak ni? Dia ada, pertama dia ada perakuan melalui Badan Persediaan Halal Luar Negara yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi macam contohlah JAKIM bagi perakuan kepada badan-badan persediaan halal di luar negara lah. Contoh macam kita bagi iktirafan kepada badan persediaan halal yang berada di Thailand contoh kan. Sekarang ni berapa banyak Ustaz kalau kata sekarang ni kalau yang terbaru lah yang terbaru keluar pada bulan Ogos baru ni, dia ada update sebenarnya. Boleh tengok juga pada dalam kita ada 92 badan persediaan halal. 92 satu dunia lah ni. Satu dunia. Jadi daripada 47 buah negara.
90 banyak. 92 badan. Daripada 47 buah negara. 47 buah negara lah. Yalah, semualah daripada Argentina ada, Australia, Brazil, China, Jepun semua ada. Itu okey. Adalah negara-negara. Boleh tengok dekat portal kita tu. Portal JAKIM, boleh tengok senarai badan presiden yang diiktiraf tu. Sebab apa tau, kita nak kena pasti logo-logo tu tuan. Sebab bila kita beli produk dekat supermarket ataupun kan ada logo-logo luar tu. Jadi kena tengok sesuaikan dengan logo yang diiktiraf tu. Supaya kita tahu logo tu yang kita iktiraf. Sekarang ni orang muda-muda kita suka makan tu apa mi Korea tu. Betul. Apa nama? Apa dia panggil? Kita pun tak faham. Tengok ada tu macam sijil halal tapi negara yang berkenaan tu lah. Sijil halal Korea tu. Korea tu kan. Korea tu masuk dalam kita termasuk ada. Jadi boleh makan lah. Boleh tengok lah kalau dia betul logo tu boleh tengok. Boleh berpandukan itu dan compare dengan yang dalam portal JAKIM nanti. Betul. Kalau sama ataupun badan yang diberi tauliah tu sama boleh lah. Kalau keluar daripada list tu itu agak kena tengok. Sebab tengoklah ada satu negara tu mungkin ada 3, ada 4, ada 2 kan, berapa badan presiden halal yang kita iktiraf tu lah. Jadi maksudnya badan-badan ni maksudnya kita boleh macam katakan ada isu lah katakan kita boleh keluarkan daripada list kan? Boleh ya? Boleh juga. Ada dia boleh tambah, boleh kurang, boleh kurang. Jadi sebab tu kemas kini tu saya ada. Setiap tahun tu saya semak lah. Biasa kita akan maklumkan juga dalam media sosial bahagian hub halal kan. Ada apps lah Ustaz untuk ni? Kalau apps sekarang JAKIM dia ada apps untuk kita semak benda-benda tu. Ada apps? Apps tak ada lagi. Portal lah Portal lah. Okey, senang ya sekarang ni. Betul. Ada tapi kalau portal tu ialah verify halal tu lah. Boleh tengok yang kan. Dia check pada online tu lah. Jadi itulah 92 badan persediaan daripada 47 buah negara lah. Yang terkini yang memang JAKIM iktiraf lah ya. Okey, ini mungkin soalan last lah. Last but not least way forward Ustaz dalam apa nak menambah baik lagi ni kita punya persejilan halal ni. Macam of course saya rasa JAKIM pun mesti berfikir macam mana nak menambah baik lagi supaya jalan sekarang ni dia pun dah diiktiraf oleh satu badan satu dunia itu ada kita anjurkan apa persidangan halal seperti kita ada buat JIHAS Global Halal Summit. Itu kita menghimpunkan daripada pelbagai badan-badan negara semua datang, banyaklah peserta-peserta datang kan. Jadi itu saya rasa itu adalah salah satu cara macam mana nak menambah baik lagi tu. Ataupun ada lain yang mungkin program ke ataupun macam mana Ustaz? Yalah kalau sekarang ni lah antara yang kita dah laksanakan kita sebenarnya ke arah pendigitalan lah. Pendigitalan kepada sistem kita. Contoh macam sekarang ni kalau sebelum ni macam permohonan kalau badan persediaan halal negara kan nak mohon sebelum ni manual. Jadi dokumen tu dihantar mungkinlah melalui email ataupun post. Tapi kita dah ada sistem yang kita panggil Malaysia International Halal Authority Board. Itu sistem tu boleh dia panggil MyEHub kan. MyEHub jadi pemohon daripada luar negara yang nak menjadi badan persediaan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM dia boleh buat secara online saja. Jadi dia buat online tu dia masuk semua dokumen dia semua dalam online dia boleh pantau dari segi untuk macam kita iktiraf dia lah. Lepas tu nanti bila dokumen tu sebelum ni dokumen hantar secara manual jadi semua dalam sistem. Jadi lepas kita dah tengok apa semua tu kita dah lulus dari segi dokumen kita akan pergilah untuk buat audit ke negara dia. So kalau pergi jangan lupa jumpa saya Ustaz. InsyaAllah. Okay. Yang kedua ada JAKIM International Abattoir Application System ni. Jadi ini adalah sistem aplikasi rumah sembelih antarabangsa juga. Sebelum ni pun sama. Kalau nak mohon nak jadi rumah sembelih yang diiktiraf oleh JAKIM di luar negara kena secara manual. Ataupun dokumen sekarang ni semuanya dah digital dalam sistem ni lah. Jadi kalau sebelum ni kan dia sistem ni kalau nak mohon untuk jadi rumah sembelih yang diiktiraf JAKIM ni melibatkan pertama contohlah dia berada di negara dia sebuah negara. Contohlah kita sebut negara Argentina lah contoh. Jadi dia kena melalui badan authority daripada negara dia nak hantar JAKIM kemudian hantar ke DVS. Jadi banyak step. Banyak step. Jadi kalau dah ada sistem ni masuk dalam sistem tu semua boleh tengok terus. Sama ada JAKIM boleh tengok, DVS boleh tengok. Betul tuan. Betul. Dalam pasal sekarang ni dah 2025 nak masuk 2026 kan. Kalau kita masih duk cakap kaedah lama ni jadi sebab tu mungkin dia akan tersekat lah dia punya industri ni. Itu sistem yang dah ada lah tuan. Jadi kalau dari segi way forward macam tuan sebut tadi mungkinlah akan datang ni kita macam adalah disebut oleh menteri kita pun sebut berkaitan dengan penggunaan blockchain teknologi blockchain dan juga IoT dalam industri halal ni. Jadi benda macam blockchain ni pun kita pun tahu dia akan menjadikan sistem usaha halal ni lebih telus, lebih maksudnya orang lebih yakin, lebih efisien kan. Contoh nak senang blockchain ni nak faham contoh
kalau katalah lembu daripada ladang, kan, produk daging, akhirnya produknya daging. Tapi daripada lembu daripada ladang, okey, rekod lembu tu semua akan disimpan di dalam data blockchain ni lah. Surat beranak lah. Betul, surat beranak disimpan. Kemudian dihantar dihantar ke rumah sembelih. Kat rumah sembelih tu pula direkod bila tarikh disembelih, siapa yang sembelih. Kan, jadi maklumat-maklumat tu disimpan juga dalam data. Kemudian daripada daging yang dah disembelih tu hantar pula masuk ke dalam lori mana ataupun simpan di store mana dengan semua rekod store tu. Orang boleh tahu store mana, store ni store halal ke, ada campur ke, semua orang boleh tahu dia punya rekod. Jadi tak boleh timbul dakwa-dakwi lagi lah. Kemudian daripada store hantar ke, dia masuk ke dalam lori, hantar ke pasar raya. Jadi pengguna boleh scan saja, boleh keluar maklumat tu. Itulah ke arah, itu mungkin ke depan lagi lah. InsyaAllah. Sekarang memang kita rasa benda tu bukan benda mustahil pun sekarang ni. Macam dulu lah AI. Sekarang ni AI dah biasa dah. Dah jadi benda yang dah tak apa dah. Even kanak-kanak pun, orang kata remaja pun benda tu dah biasa dah. Jadi bukan satu benda yang ni. Benda ni, teknologi ni dia cepat berkembang. Jadi sebab tu kita kena belajar juga sikit banyak ni. Kena tahu, kena baca. Kena belajar juga. Kerana kalau kita tak cari ilmu ni, memang kita akan ketinggalan. Dan akhirnya kita mungkin mudah ditipu dan sebagainya. Macam sekarang ni orang menipu kan, macam scammer pun sekarang ni dia guna macam kaedah ni untuk nak menipu ni. Jadi kita pun kena pastikan bahawa kita tidak ditipu dalam konteks halal ni. Dia claim kata benda tu halal tapi walhal bukan halal. Dan logo yang digunakan pakai tu bukan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM ataupun oleh Jabatan Islam Negeri. Jadi sebab tu penting kita perlu tahu penonton tentang isu halal ni. Sebab tu hari ni kita bawa Ustaz Helmi ke sini untuk membincangkan sepanjang lah tempoh yang singkat ni berkenaan dengan persediaan halal di Malaysia ni. Jadi saya itu terima kasih banyak Ustaz kerana banyak saya ilmu yang telah di-share tadi dan moga apa ilmu yang telah di-share tadi menjadi kita punya jariah lah Ustaz jariah kepada semua lah. Kerana benda ni kita tak boleh lah, ilmu kita ada yang kita simpan tak boleh. Kita kena share, insyaAllah tak rugilah. Jadi itulah penonton, terima kasih banyak kerana sudi menonton kami punya program podcast Borak Santai kali ini. Dan insyaAllah ya Ustaz, kita kalau diizinkan oleh Allah, mungkin kita akan berjumpa lagi. Mungkin saya banyak lagi topik-topik yang berkaitan di bawah tajuk-tajuk halal ni yang kita perlu kupaskan lagi. Tapi untuk kali ini kita nak cerita intro dulu tentang persediaan halal di Malaysia ni. Jadi insyaAllah nanti kita akan berjumpa lagi. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk ikuti kami punya program podcast Borak Santai SKB Rakyat Channel Perniagaan Petika ni di mana? Di YouTube, di Facebook dan juga di TikTok lah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai bye bye.